Bangsa inilah tuan-tuan yang melahirkan Zionis. Bila hampa tak follow, hampa dah cari tempat, hampa dah membina kehidupan, sehingga hari 17 tahun 1788 terbinanya kerajaan bangsa Zionis. Diasaskan oleh Theodor Herzl. Bangsa Zionis. Bapa kepada Zionis. Ketika melawan kerajaan Turki Uthmaniyah. Dia ni yang bawa doktrin dan naratif bahawa, weh, hampa kena cari tanah, weh. Kita kena cari negara kita. Dan negara kita adalah Palestin. Sebab itu memang negara kita. Memang betul Palestin tu negara yang dijanjikan untuk Yahudi. Tetapi, bukan sekarang Yahudi, weh. Wahai Yahudi nak abang mai sejarah dia. Negara yang dijanjikan Palestin tu bukan sekarang. Ni, zaman yang hang ikut Nabi Musa tu. Kalau hang ikut time tu, memang betul Palestin untuk kamu. Tapi bukan sekarang. Tawaran tu dah tamat. Tiba-tiba lah ni, hampa baru nak mengaku kata Palestin tu negara hampa.